Selama ni singa yang sedang tidur sudah dikejutkan. So selepas ni abang akan, atas ni ada tripod. Tripod ni boleh lock kat sini tau. Lepas tu kat dalam ni kau tengok abang ada apa. Okey, ni nampak ni barang yang tengah viral sekarang buka ni gantung kat leher. Lepas tu phone ni kita boleh letak ni. Kita record view depan. Dia jadi stable. Ni orang panggil neck holder neck holder. Lepas tu abang ada ni. Dan ni pun barang baik kat jadi boleh letak phone macam ni, ada MagSafe. Lepas tu boleh ambil gambar. Okey. Lepas tu abang ada beli ni. Ni actually phone holder. Phone holder ni actually abang guna untuk ambil gambar video kereta. Contoh pasang tepi kereta letak phone, ambil view tayar ke, view atas ke apa ke. So abang pakai ni. And then ni barang lagi satu barang baik ni drone. Okey. Drone DJI Neo. Ini boleh terbang. Okey, lepas tu lagi satu paling baiknya yang ni. Ni. Ni pun barang baik ni. And then abang ada gimbal. Okey, gimbal DJI ni. Ni untuk orang kata apa, ambil video bagi stable lah. So kalau nak ambil video kereta ke apa ke nak view orang kata apa, nak cantik punya pergerakan apa semua, boleh pakai benda ni. Lepas tu abang ada lagi satu. Okey, dalam ni kita ada mic. Okey, mic abang ada mic mini, abang ada boya, abang ada dua jenis. Dua jenis. Lepas tu DJI mic mini pun abang ada satu set. So benda ni semualah yang abang pakai untuk shoot video abang selalu lagi satu ni, phone yang tengah rekod ni. Ni phone yang saya pakai untuk reply message WhatsApp customer. Yang tengah shoot saya sekarang ni. Ni phone yang saya buat untuk apa, rekod saya punya ni lah, saya punya konten apa semua So tak semua pakai selalu. Orang kata apa, ikut kesesuaian lah. Selama ni singa yang sedang tidur sudah dikejutkan. So selepas ni abang akan fully maximize pakai abang punya barang ni semua untuk buat konten. So minta korang yang tengok video abang ni tekan at least, tekan like, tekan follow. Aduh, jangan nak kedekut. Minta follow, like je. Tapi kalau bagus lagi, nak support abang lagi, beli Pro 2 dengan abang. Okey? Pastikan anda berurusan dengan sales advisor Pro 2 yang paling dipercayai di Johor.